tak ada idea ke kan, nak tiru cerita Tamil, macam dah tak ada idea sangat. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya Bob Hairi. So, saya nak buat review mengenai filem Banduan. Filem Banduan yang baru saya tengok hari tu, saya dapat tengok fan screening. Terima kasih pada Zaflog yang bagi tiket kepada saya dan family saya untuk tengok. Sebab saya dan family saya memang agak menunggulah cerita ni. Terutama saya lah, sebab saya peminat filem Kaiti. Jadi adakah filem Banduan ini memenuhi apa yang kami sebagai peminat filem Kaiti ni tengoklah. Maksud saya kami tu saya dengan family saya lah. Peminat lain tak tahulah, mungkin lain. Okey, saya awalkan dengan review saya ni dengan mengatakan filem Banduan adalah sebuah remake yang sangat memuaskan. Remake filem Kaiti ke bahasa Melayu ke Malaysian version, sebuah remake yang memuaskan. Memuaskan dari sudut itu nanti saya akan cerita kemudian. Mula-mula pada yang belum tengok, cerita ni sinopsis dia lebih kurang macam ni lah. Banduan, watak Dali ni, Banduan, dia baru keluar penjara selepas 10 tahun dipenjarakan dan dia tak pernah jumpa anak dia. Dia masuk penjara pun anak dia dalam kandungan lagi, dan anak dia pun tak tahu kewujudan dia masih hidup. Dan hari tu dia dilepaskan dan dia berpeluang nak excited nak jumpa anak dia. Tetapi dalam perjalanan nak pergi berjumpa anak dia esok harinya tu, dia somehow dia terjebak lah dengan kisah polis dengan misi rahsia dia nak menangkap kartel dadah yang besar ni, dan dia terpaksa ikut bawa lori tu. Kenapa dia terpaksa, itu semua korang kena tengok lah nanti. Okey, itu sedikit sebanyak dia punya cerita lah. Dan ini adalah sebuah action thriller, dan dia ada drama yang walaupun tak banyak, tapi dalam Kaiti drama dia tu agak emosi dia tu agak dapat lah, agak kuat lah. Selalu filem Tamil dia ada bab-bab action, bab-bab emotional scene yang menyayat hati, yang menyentuh hati ni memang dia orang terror. Jadi itu nanti saya cerita. Adakah filem Banduan ni berjaya mencapai benda tu? Tetapi untuk permulaan saya cerita mengenai pelakon. Lakonan Aaron Aziz sebagai Dali dan Roshamno sebagai Inspektor apa saya lupa nama dia. Dan Fadli Maksud sebagai Cowboy. Itu tiga watak penting lah yang kalau korang tengok trailer dalam lori tu, itu mereka. Okey, ketiga-tiga terajuk utama ni termasuk Dato' Afrin Shauqi yang menggantikan watak Napoleon dalam filem Kaiti. Dalam cerita ni dia Sarjan Yahya. Siapa lagi watak-watak yang utama? Dan itulah satu lagi watak villain dia tu, watak dia nama Rejab. Pelakon ni saya tak ingat, pelakon baru. Jadi adakah mereka semua ni memenuhi atau mencapai lakonan yang baik? Rata-rata memang memuaskan. Memang tak ada kurang. Dia bukan di bawah lah. Dia okey dan ke atas. Ada beberapa watak yang mungkin okey saja, ada yang lebih stand out dari yang lain. Macam watak Dali sendiri, saya rasa ada beberapa part saya rasa Dato' Aaron punya lafaz dialog dia tu, saya rasa tak tahu kenapa agak kurang sikit pada saya. Tapi tak banyak. Tapi bila dia babak emotional, saya dapat benda tu. Saya rasa macam mana kita boleh rasa perasaan dia nak jumpa anak dia, dan dia ada rasa macam dia mungkin tak dapat jumpa anak dia. Dia ada, saya dapat benda tu. Dan Roshamno, saya rasa watak macam ni dia dah biasa lah. Banyak kita tengok filem-filem dia bawa treatment style macam ni, dan kena dengan watak dalam filem Banduan ni. Dan watak cowboy dan Dato' Afrin Shauqi,
Sarjan Yahya boleh saya kata sebagai comic relief dalam filem ni, dan diorang berjaya untuk part tu. Dan bukan setakat comic relief, diorang ni comic relief tu part of dia punya watak je, tapi watak diorang ni watak penting. Berjaya. Dato' Afri Syauqi saya suka dalam cerita ni. Dia dengan selamba, dia memang komedi dia jenis selamba dengan verbal, dengan percakapan dan reaction dia. Jadilah pada saya. Siapa lagi? Okay, tadi watak Rejab. Watak Rejab tu uh, okay. Dia tak terlalu stand out, dia tak terlalu outstanding, dia okay untuk pelakon yang saya rasa baru. Tapi saya agak terkejut bila kita orang dah habis fan screening tu, rupa-rupanya ada cast datang. Mula-mula kita diberitahu cast tak dapat datang itu. Dan saya agak terkejutlah melihat pelakon watak Rejab ni in real life bila dia bercakap, dan rupa visual bukan visual appearance dia tu berbeza sungguh dengan watak Rejab tu. Watak Rejab tu bila saya tengok, dia betul-betul saya rasa dia macam orang yang lahir dengan persekitaran yang ghetto lah, persekitaran yang jahat punya tu kan. Nampaklah dia tu seorang yang macam tu. Tapi bila saya dengar dia bercakap masa fan screening itu, lain betul. Saya rasa okey, baguslah. Kira baguslah Mamat ni dia punya lakonan kan. Dan ada satu lagi watak yang misteri. Azharuddin ke nama dia. Dia watak ni, dia abang, silap saya abang kepada Rejab. Watak jahat yang orang tak pernah tengok dia ni. Dia macam dia bos besar kartel ni lah. Orang tak pernah tengok dia. Rupa dia orang tak pernah tengok, sangat misteri, dan penonton pun tak tahu siapa ni, dan kita yang menonton ni pun tak tahu siapa yang melakonkan watak ni. So ini adalah misteri yang nak tahu kena pergi tengok lah. Tapi okay, kena tak kena watak tu dengan pelakon tu dengan watak ni, saya rasa sangat kena, sangat suit. Dan tapi sebenarnya sudah agak spoiler tau, masa diorang premier itu, hari yang pertama diorang pratonton premier itu, ada diorang bergambar ramai-ramai para pelakon kan. Lepas tu ternampaklah sosok ni kan. Ini mesti dia pun berlakon sekali, dan dia bawa watak tu, dan betul. Dan dalam filem ni mula-mula kita akan dengar suara dia dulu. Dia duduk dalam sel, dalam penjara tu. Kita akan dengar suara dia dulu, dan bila dengarnya suara tu terus saya kata betul lah dia lah. Dan confirm lah orang yang saya rasa tu dia lah orangnya. Dan okey, kita pergi kepada antara perkara penting dalam filem ni adalah babak aksi. Okey, aksi filem ni, kalau kita ada dua golongan penonton, yang dah menonton Kaiti dan yang belum. Dan dua golongan ni akan mendapat impact yang berbeza untuk filem ni lah. Yang pertama, macam yang dah tengok contohnya saya, kita akan secara automatik kita akan membandingkan dengan Kaiti. Dan Kaiti adalah sebuah filem yang saya rasa epic. Dia punya performance, dia punya action, dia punya segalanya lah, segala halnya. Dan adalah berat untuk filem banduan ni, nak kira berat jugalah tugas production, pengarah apa semua nak buat banduan ni, bila dia punya benchmark tu adalah filem Kaiti kan. Dan saya sebagai yang dah menonton Kaiti, saya puas hati dengan remake ni atau adaptasi ni. Dan tapi ya, bila kita dah ada satu benchmark, dia akan jadi hanya memuaskan. Dia tak terlalu climax sangat dia punya excitement, sebab kita ada benchmark yang lagi tinggi kan. Jadi pada saya dia sebuah filem yang memuaskan. Tapi pada orang yang belum tengok Kaiti, saya rasa mungkin korang akan rasa lebih excited. Korang akan rasa ini filem Malaysia yang sangat gempak gila. Sebab korang tak ada perbandingan dengan apa-apa. Okey, cuma saya nak ingatkan dekat sini yang permulaan cerita ni mungkin sedikit slow. Dia punya build up awal tu sebelum watak Kaiti tu keluar,
dan watak Kaiti pula, watak Dali ni keluar, uh, dan dia membantu inspektor ni, dan dia bawa lori tu. Dia dari permulaan tu dia agak slow sikit, harap bersabar. Bila Dali ni dah naik lori, dia dah bawa lori on the way nak pergi hantar polis ni, dan polis-polis yang ada, okey, dan ada polis-polis yang keracunan ni, itu tugas dia, dia nak bawa, dia bawa lori tu penuh dengan polis kat belakang tu, dia nak bawa pergi selamatkan lori polis-polis tu. So itulah kisah dia, perjalanan ke sana, dan disitulah nanti action tu berlaku. Dan action dia untuk filem Malaysia, saya rasa memang sesuatu yang di atas biasa, dia dikira gempak dah. Tapi bila saya tengok atau buat perbandingan dengan Kaiti, filem ni dia ada compromise, atau dia kurangkan beberapa bahagian. Mungkin nak buat benda yang macam dalam filem tu sukar sangat, dan apa yang diorang dah buat dalam filem Banduan ni pun dah sukar dah, saya rasa dah sangat susah pun. Dan mungkin production filem Kaiti lebih besar, bajet lebih besar, tenaga produksi lebih besar kan, dia mampu untuk buat. Ada beberapa part yang diorang kena compromise untuk tak ada, dan rasanya ekstra atau pelakon-pelakon pun dah lebih ramai lagi dalam Kaiti tu. Tapi okey, benda tu tak mencacatkan langsung filem Banduan ni. Jadi cuma orang yang dah tengok Kaiti tu je lah yang akan rasa mungkin sikit kurang kan. Action pack sequence fighting kan, fight scene. Macam saya kata sebelum ni, filem ni dia dalam trailer kita nampak dia menggunakan pendekatan fighting yang lebih realistik. Dia tak mengikut Indian punya filem yang fighting yang over the top, yang terlalu korang tahulah filem-filem India, Bollywood, Hollywood punya fight style macam mana. Dan saya suka filem ni punya fighting. Sangat impactful, sangat first scene fight yang lori tu kena tahan depan belakang tu, dan Aaron Aziz turun untuk pertama kalinya lori tu untuk fight. Babak scene fight yang pertama tu, itu saya rasa yang terbaik dalam filem ni lah pada saya. Sebab dia ada dipenuhi dengan benda-benda yang cool tau. Expression Dali tu masa fight, dia punya tak tahulah camera work, kita nampak mungkin saya tak pasti yang scene-scene lain tu tak ada sangat micro expression tu, expression yang kita nampak muka para pelakon tu bereaksi dengan action tu kan. Tapi yang lain tu pun bagus. Dia memang saya rasa dia sustain, atau dia boleh konsisten benda tu sampai habis. Action pack tu dia punya impact memang sampai habis. Cuma yang first tu rasa ada part yang buat saya goosebump lah. Ada part, mungkin aura farming dia lebih dekat situ lah. Jadi saya rasa macam okay, memang gempak lah. Saya excited betul yang tu. Dan yang lepas tu action yang lain pun okay, best, masih best. Dan okay, saya rasa itu saja. Action yang kejar mengejar pun saya rasa okay. Dia berjaya maintain benda-benda penting yang ada dalam filem Kaiti. Susah tau nak buat cerita yang kejar mengejar ni, dan kena beraksi panjat lori apa semua, dia baling botol yang keluar, yang macam bom tu, api tu yang terbakar tu. So far memuaskan. Cuma tak apalah, ini saya letak dekat ujung lah yang kurang memuaskan. Part ketiga, emosi. So emosi, bahagian emosi tu saya kata tadi, ada beberapa bahagian yang Aaron Aziz punya part saya dapat rasa. Cuma pada saya babak yang penting dalam emosi, yang sangat penting adalah bila dia berjaya jumpa anak dia tu. Babak tu antara babak penting dalam filem lah. Selain aksi tadi tu, babak dia berjumpa dekat situ, kalau kita tengok filem Kaiti, dia buat dengan lebih baik. Dekat Banduan mungkin sedikit rushing,
build up bonding, dia mula bonding dengan anak dia tu, pertama kalinya berjumpa tu kurang sikit. Sedikit rushing lah saya rasa untuk saya mudah katakan. Tapi masih dapat. Kalau korang yang tak tengok Kaiti, korang mungkin akan rasa okey je scene tu. Cuma filem Kaiti punya scene tu terlalu best. Terlalu emosi dia tu terlalu best lah. Dan perbandingan adakah dia tiru sebiji frame by frame cerita Kaiti? Tak. Dia dia sebuah remake yang memberi uh, keadilan kepada filem Kaiti. Dalam masa sama dia um, mengubah atau merombak untuk menjadikan dia lebih lokal, rasa lebih lokal, lebih Malaysia, dan ada perubahan bukan ada perubahan watak juga, tapi tak merosakkan apa-apa uh, kepentingan atau intipati filem Kaiti tu. Dan contohnya watak Sarjan Yahya, atau kalau dalam filem dia Napoleon, tak silap saya dalam Kaiti watak Napoleon tu datang ke pejabat pejabat polis tu. Uh, yang Sarjan Yahya ni dah memang ada dalam balai polis tu. Ada benda macam tu je, tak ada major perubahan pun. Dan satu lagi benda yang ditunggu-tunggu oleh saya adalah uh, babak dia berjumpa anak dia, dan satu lagi babak machine gun yang last tu. Dekat situ pun saya rasa nak tak nak saya akan terbandingkan dengan original Kaiti. Dekat Kaiti lebih epic lah, lebih epic, lebih gempak. Dan dekat situ saya tak tahulah, mungkin production banduan ada kekangan apa-apa atau rushing mengejar masa ke. Kalau boleh dilebihkan penumpuan dekat situ, effort lebih sikit untuk capture at least tak sama dekat dengan yang Kaiti punya pun saya rasa okey dah. Tapi macam saya kata, kalau korang tak pernah tengok Kaiti, korang akan rasa scene tu gempak. Dan nampak last-last tu macam ada hint-hint untuk sequel. Dengar-dengar Kaiti pun akan buat sequel. Dah ada ke atau akan buat, saya tak pasti. Dan saya harap filem ni dapat sambutan dan mungkin ada sequel. Dan ramai orang kata, bukan ramai lah, ada beberapa uh, orang berkata-kata yang tak ada idea ke, nak tiru cerita Tamil, macam dah tak ada idea sangat ke. Saya rasa benda ni bagus tau. Remake ni, Indonesia pun selalu buat remake filem-filem luar. Satu yang bagus, kita boleh belajar daripada filem-filem luar ni. Bila kita ada satu benda yang kita boleh tiru, dan sambil tiru tu kita akan belajar macam mana proses. Macam saya melukis komik kan, melukis ni antara tips yang selalu orang cakap, kau nak pandai melukis kau kena belajar meniru. Tiru dulu. Kalau orang tu betul-betul dah gifted, ada bakat melukis, lain. Ini yang betul-betul baru nak belajar, tiru dulu. Masa tiru tu nanti adalah proses pembelajaran. Kita akan tahu selok-belok dia macam mana. So saya sangat suka lah kalau remake-remake ini diteruskan untuk filem-filem apa-apalah dari luar negara. So kita mungkin boleh belajar kan dekat situ. So untuk pengarah Carol, saya tu thumbs up. Tak sangka bro boleh buat benda ni. Ini memang kerja gila ya. Dan keseluruhan production, para pelakon pun semua memang gempak lah. Effort yang sangat gempak. So bintang dari 10 saya bagi 9 lah. 9. Kau senang. Okay, Assalamualaikum.